Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Firdaus dan selamat datang ke Buletin Gadget yang pertama bagi bulan Mei ini. Buat anda penonton di luar sana, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pekerja. Bagi penonton yang ada di dalam sini, jom kita saksikan berita-berita yang terkini. Ladang solar terbesar dunia dibina. Korang pernah tengok tak ladang solar sebesar negara kecil? Well, projek terbaru Australia bakal cipta rekod dunia. Ladang solar mega yang dinamakan sebagai Australia Asia Power Link ni akan dibina di Northern Territory, Australia. Dan luasnya 12,400 hektar, guys. Besar gila. Projek yang bernilai 19 bilion dolar ini akan hantar elektrik dari Australia terus ke Singapura melalui kabel bawah laut sepanjang 4,000 km. Panjang weh. Dan bila siap nanti, Singapura akan dapat bekalan elektrik bersih sebesar 2 gigawatt. Dan kalau diikutkan, itu memang cukup untuk cover 15% keperluan negara elektrik diorang menjelang 2030. Lagi menarik, projek ini adalah sebahagian daripada strategi Singapura untuk capai sasaran sifar karbon menjelang 2050. Dan untuk kata korang, Malaysia pun dah mula ekspor tenaga bersih ke Singapura tau. Kemahiran digital rakyat Malaysia capai paras tertinggi. Korang tahu tak, Malaysia sekarang ni dah semakin dekat untuk menjadi negara digital sepenuhnya. Laporan terbaru daripada Department of Statistik Malaysia dah keluar dan lebih 90% rakyat Malaysia sekarang ni dah ada skill ICT yang basic. Lagi-lagi golongan belia macam korang kat luar sana di mana penguasaan mereka lebih 95%. Sekarang ni pun hampir semua rakyat Malaysia guna smartphone, iaitu 97.4%, dan akses internet melalui data pula dah capai 95.7%. Maknanya korang semua memang tak boleh hidup tanpa phone, betul tak? Yang aku nampak menarik adalah jurang digital antara lelaki dan perempuan pun dah semakin kecil. Telefon rumah untuk kata korang dah semakin tempur sebab kebanyakan rakyat Malaysia dah beralih dari telefon rumah ke telefon pintar. Kad haji digital pertama dunia. Guys, siapa sangka yang ibadah haji tahun ni dah fully digital. Tahun ni, Malaysia jadi negara pertama di dunia yang guna kad nusuk sepenuhnya untuk jemaah haji. Yes guys, kita jadi perintis dulu berbanding negara-negara lain. Untuk mengetahui korang, kad ni bukan sekadar kad biasa, tapi dia macam MyCard versi haji. Siap ada kod QR, data biometrik dan terus link dengan aplikasi pintar. Lepas ni, jemaah haji tak perlu dah bawa fail, buku log atau receipt macam zaman dulu. Sekarang ni, jemaah hanya perlu imbas je QR dan semua data jemaah terus keluar. Cepat, senang dan selamat. Lagi menarik, kad ni connect dengan apps Nusuk. Jemaah boleh semak jadual, lokasi penginapan, malah dapat notifikasi real time. Dalam bahasa mudah untuk korang faham, pengalaman jemaah haji sekarang ni lebih selamat, tenang dan tersusun. China dah mula guna 10G. Pada minggu ini, China baru je lancarkan jalur lebar 10G pertama di dunia. Tapi korang kena ingat, ni bukan 10G telefon tau. Ini adalah internet rumah sepantas peti, kilat dan guruh. Dudung gitu. Lokasinya terletak di Xiongnan, bandar pintar di wilayah Hebei, hasil kerjasama antara China Unicom dan juga Huawei. Dengan teknologi yang baru ni, kelajuan muat turun mencapai 9.8 Gbps, muat naik pula lebih 1 Gbps dan latency cuma 3 milisecond je. Cuba bayangkan korang boleh download file sebesar 20 GB bawah 20 saat je. Pantas gila weh. Yang lagi menarik, Xiongnan ni dulu digelar sebagai bandar hantu. Tapi sekarang ni tengah naik sebab jadi hub teknologi pintar hasil pelaburan dalam digital infrastruktur. Xiaomi lancar AI lawan OpenAI. Guys, Xiaomi bukan main-main bosku. Kali ni mereka buat kejutan besar dalam dunia AI dengan pelancaran MiMo 7B, model AI open source pertama dari Xiaomi. Dan yang paling power, model ni berjaya kalahkan OpenAI O1 Mini dan Alibaba QWQ Preview walaupun saiz parameter dia tu jauh lebih kecil. Walaupun parameter MiMo ni cuma 7B sahaja, dia perform luar biasa dalam task reasoning dan juga coding, termasuklah ujian matematik AIME dan juga live code bench. Rahsia dia, Xiaomi buat strategi yang sangat unik. Xiaomi pre-training AI dia dengan 200 bilion token data reasoning dan post-training dengan sistem reward based on difficulty. Nak lagi siap ada teknik training yang boleh lajukan reinforcement training 2 kali ganda. Yang menariknya lagi untuk pengetahuan korang, Xiaomi dah open sourcekan model AI ni dekat Hugging Face. So kalau korang minat AI ataupun developer, boleh explore MiMo sendiri. Baiklah guys, kita dah sampai penghujung Buletin Gadget untuk minggu ini. Aku harap sedikit sebanyak macam biasa berita-berita yang baru aku sampaikan sebentar tadi dapat memberikan korang akan input dan juga insight akan apa yang berlaku di sekeliling kita untuk sepanjang minggu ini berkenaan dengan kemajuan teknologi dan inovasi. Seperti biasa,
Korang bebas untuk like, comment, share dan juga subscribe. Yes! Tiada sebarang pasal daripada kami di Wiser. Namun, pastikan aku jumpa lagi korang dalam video Wiser yang seterusnya. Baiklah, itu saja daripada aku. Firdaus, kita jumpa lagi dalam video Wiser yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.